70-200. Aku tak sure version version 2 kot. Sebab tulisannya dah hilang ya. Kemudian kalau ikut sini dia ada mode 1, mode 2, on stabilizer. Ada dua ni, kemungkinan version 2 lah, aku tak sure. Okey. Letak no. Ada surat untuk pisau. Surat dia. Uish. Sat ah, yang hantar ni lelaki perempuan. Sat. Yang hantar. Aku tak tahu lelaki ke perempuan. Sebab nama dia pelik sikit. Cuma dia, apa yang dia tulis kat sini? Sudah panjang. Dia tulis kat atas surat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan rasa kasih itu benih di dalam hati insan. Dan salam sejahtera kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya keindahan dalam hidup manusia. Dalam aku buat servis repair kamera ke. Okey. Belah tu apa? Inilah pertama kali dalam hidup aku rasa terharu disebabkan dia memulakan dengan puji Allah Ta'ala dan Rasulullah. Rasa speechless kan? Macam ayat mata nak keluar pun dah. Hebat. Orang yang hantar ni hebat. Tahniah. Tahniah kepada diri dia, tahniah kepada mak ayah dia yang kata membesarkan dengan cara yang betul. Assalamualaikum kehadapan Kanda Zami Omar yang dirindui. Betul-betul surat cinta man. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati Kanda sekeluarga serta mereka yang sedang menonton video live ni. So aku baca ni, hampa pun dapat dengar kan. Ada yang aku boleh baca, ada yang aku tak boleh baca disebabkan dia ada bagi dekat someone repair tapi tak okey lah. Dia tulis lens ni beli second hand ada fungus. Okey. Kemudian pernah hantar repair di kedai. Dia tulis baca dalam hati hantar kat siapa. Okey. So aku tahu dia hantar kat siapa. Untuk repair longgak bahagian bawah lens tempat pula nak zoom. Dapat detect owner lama pernah hantar repair buka sebelum ni. Okey. Kemudian dia tulis ada satu lubang skru yang dah loose, kedai tu tukar skru lain. Bahagian bawah tu longgak, bergoyang balik skru loose mula. Dalam masa saya pakai lens pernah jatuh 2 kali. Wish. Jatuh 2 kali. Atas padang bola. Sekarang bertapa dalam driveway. Okey. Bergantung kepada kebolehan Kanda untuk cubakan selesai masalah longgak dan goyang tu. Kedai tu buat, lepas tu longgak balik. Okey. Dia jatuh 2 kali. Kemudian sebelum tu dia pernah hantar dekat kedai. Okey, kat orang. Sebenarnya bukan kedai lah, orang persorangan. Okey, dia kata belakang goyang. Okey. Kita tengok dia bagi jatuh 2 kali kat belakang bola. Memang siap ada fungus. Ada fungus tu, fungus atau fork aku tak sure. Masa cuci baru kita boleh tahu. Ada kotor. Ada haze. Okey. Fork ada, fungus ada, haze ada. Alright. Bila dia kata jatuh, okey. Nampak kesan dekat depan ni, kat sini. Kat depan ni, kat sini kemik sikit. Okey, dented sikit. Yang lain-lain tak ada apa. Okey, kalau dia kata goyang, alright. Kalau kata masalah tu tak boleh settle, okey, dia kata sebelum ni dah buat okey, habis tu goyang balik. Buat, goyang balik. Bermaksud
Tu lubang skru dah halus. Kalau tak lubang skru dah halus ni nasib. Kita boleh cuba repair dia. Kita cuba repair dia. Kalau dia tak okey, contohlah bahagian belakang kena tukar ataupun bahagian depan kena tukar. Dia macam tu lah. Mungkin body ni sendiri dah problem. Okey, aku nampak marking kat sini. Kalau aku buka memang aku tak marking benda ni. Ada satu skru yang bukan ori, aku rasa skru ni kan. Okey. So far benda yang dah 2-3 kali jatuh. Okey. Benda tu nasib nak jadi elok. Kalau kita kata boleh jadi elok seperti sedia kala tipu. Kita ambil motor, kereta yang dah accident ataupun diri kita yang patah tangan, patah kaki, boleh elok. Tapi kalau elok seperti sedia kala tu hampir mustahil. Dia mesti ada kesan-kesan. Kalau orang kata boleh 100% totally sama, bagi aku tu satu pembohongan lah. Lebih kepada nak buat bisnes. Sorry, macam aku tak minat style-style macam tu lah kan. Kecacatan pasti ada. Nak perfect tu pun beli baru. Ni bukan beli apa, cuma nak bagi kita clear otak kita, okey? Sebab lens ni bukan murah. Lens ni masa dia baru dulu atas 5,000. Okey, atas 5,000. Second hand value dia kalau dia Mark II lah. Mark II 3,000 plus minus. Tapi bagi aku lah 3,000 ni tulu. Sepatutnya 4,000 ke atas. Biasanya yang 3,000 dan ke bawah ni memang, ataupun 4,000 ke bawah ni biasanya akan ada aja isu. Cuma lambat dengan cepat jangan. Kalau 4,000 ke 5,000 ni biasanya condition cantik. Okey, yang tu yang setakat ni berdasarkan pengalaman aku lah. So far aku rasa aku dah explain dekat customer ni. Okey, aku akan ambil cah duit servis. Duit servis kita akan buka servis, kita akan pasang balik lah. Macam masalah dia kata goyang ni apa semua. Sebab once bila goyang macam ni, dia nak tangkap gambar memang akan jadi tak syok lah kan. Okey, kemudian kita akan detail lah, tengok insyaAllah apa masalah dia apa semua. Macam second hand value aku dah beritahu gambar. Lens ni nak guna untuk apa? Okey, dia Canon warna putih, ada merah bermaksud lens. Dia ada dua, satu 2.8, satu lagi f4. Okey, yang f4 ada satu jenis, yang 2.8 ada version non IS, ada version IS, IS2, yang version 3 paling mahal, yang tu dalam 10k. Mahal gila masa harga dia baru. Okey, kalau katakan apa nak pakai, lens ni satu benda yang aku suka. Pasal apa aku suka? Okey, body kamera hampa pakai 2 tone, 3 tone, 5 tone, hampa akan rasa ketinggalan zaman sedikit disebabkan peredaran masa apa semua. Okey, yang ni walaupun lens untuk DSLR kan, bila dah main mirrorless apa semua, lens satu benda beza. Okey, macam dulu dia punya mount FD kalau tak silap aku, kemudian dia tukar EF, kemudian dia tukar pada mirrorless mount apa aku tak sure, tak ingat. Okey, walaupun dia dah tukar mount apa semua, jangka hayat sesebuah lens bagi akulah 10 ton sampai ke 30 ton. Ada yang melebihi 30 ton. Maksudnya macam mana? Aku kata dia rosak apa, hang masih boleh pakai dia. Sebab apa? Yang nak mahal ni dia punya teknologi kaca dia, coating dia, yang tu yang nak bagi best. Kamera sat-sat dia bertukar jadi macam phone apa semua. Tapi lens orang tak tukar selalu. Jadi, pasal apa kita nak buang duit nak beli lens yang murah 3-4 kali? Itu style aku. Baik hampam duit beli satu yang tip-top. Contohlah, beli macam ni, boleh pakai 10-20 ton. Padahal hampir beli hak biasa-biasa 3-4 kali dah jadi macam kos dia ni. Sayang lah kan. So yang tu je nasihat hari ni. Kalau katakan siapa ada nak tanya pasal fotografi kat aku, kalau aku tak jawab dalam komen, dalam live apa semua, okey, nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Jangan duk call dalam bentuk biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp, aku tak suka angkat. Okey, hampa hanya text message, voice message atau video message hantar ke nombor aku dalam WhatsApp, terus tanya soalan direct. Tak wajib pun nak suruh repair dengan aku kan. Kalau katakan ada setengah aku jawab, ada setengah aku tak jawab. Mesti ada isu apa-apa kan. Cuma okey, kadang-kadang tajuk video aku lain, isi dia dalam lain. Hamba kena tengoklah banyak-banyak, ambil ilmu tu, sebab ilmu tu percuma je. Okey. Yang lain-lain apa lagi aku nak cakap? So far tak ada dah. Okey. Aku menjaga kat Hitam Pinang Isnin sampai Jumaat 8 pagi sampai 5 petang. Okey. Kalau nak jumpa aku, nak walk in, contohlah hari ni hari Selasa. Hari Selasa nak jumpa aku, hari Selasa baru buat appointment. Tak payah nak buat kata nak jumpa aku hari Selasa, hari Jumaat minggu lepas tu buat appointment. Style aku bukan macam tu. Okey. Tapi kalau kata nak post 365 hari, anytime boleh post, sampai ada di mana saja pun boleh post, dalam Malaysia, luar Malaysia semua boleh. Okey. Bye. Assalamualaikum.